Geram betul phone Android ni. Banyak betul iklan. Android user mesti pernah mengalami banyak iklan keluar dekat phone korang kan? Jom saya ajar cara nak hilangkan semua iklan-iklan tu. First, korang pergi setting. Korang search dan tulis private DNS. Dah keluar, tekan private DNS. Lepas tu, korang nampak tak private DNS? Dan tekan. And then, tekan private DNS provider hostname ni. And type dns.adcard.com. Dan last kali, tekan save dan done. Lepas ni, kalau korang nak main game ke, nak tengok movie ke, dah tak ada dah iklan nak kacau dah. Siapa yang dah cuba tu, tulis di ruangan komen, bagi tahu Wawa ya, dan share dekat kawan-kawan. Jangan jadikan tak dibuat tempurung. Ni saya ajar cara menggunakan smartphone.